kita pun ambil buku, waktu tu kita akan melihat pahala puasa yang Allah nak surprise kat kita semua. Sebab gandaan dia luar biasa. Bukan 100, bukan 200, bukan 300, bukan 700. Oi, banyak mana Tuhan nak ganda ni? Allahu Akbar. Kita pun buka. Ada orang, dia boleh pengsan, terkejut sebab bukan Allah ganda 700 kali ganda. Tapi bila mai tang puasa, dia tengok tang puasa Ramadan. Malaikat tulis, dia hanya beroleh lapar dan dahaga saja. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, ada dosa yang boleh makan semua pahala Ramadan yang besar. Pahala Ramadan besar lah, tapi ada dosa yang boleh memakan keseluruhan. Bila Nabi sebut, man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang tak tinggalkan perkataan yang keji dan mengamalkan perbuatan yang keji sepanjang hari dia berpuasa, falaisa lillahi hajatun, Allah tak berhajat untuk dia tinggalkan makan dan minum dia. Kalau bahasa Kedah, Allah tak kelapak untuk dia puasa. Hang tak payah puasa. Kalau hang tak pandai jaga mulut hang tak payah puasa. Kalau hang tak pandai jaga akhlak hang tak payah puasa. Sebab puasa hang tak ada apa-apa. Puasa dia hanya akan ditulis oleh malaikat. Habis pukul 7.30 azan, malaikat pun tulis al-ju' wal atash. Lapar dahaga. Habis tu dia dapat. Rugi. Hari ni kita tengok dalam internet, dalam apa nama ni, media sosial, Facebook ke, Insta ke, bila orang komen, cuba tengok. Macam tak ada agama komen. Bila orang komen, bila dia mencarut, bila dia maki hamun kepada para ulama, orang hari ni, dia tak ada tapih apa, dia sebut ikut dan benda tu fitnah pula. Puasa, ni bukan hak tahun lepas ni, hak lala ni pun, yang hari ni, yang semalam, yang 2 hari lepas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis lain, nak bagi tahu, kata, dahlah Allah bagi pahala banyak Ramadan, pahala banyak puasa ni, tiba-tiba ada orang yang hanya tulis lapar dan dahaga saja. Kemudian Nabi bagi tahu pasal apa boleh jadi macam tu, sebab tak jaga mulut dan tak jaga akhlak. Kemudian Nabi sebut dalam satu hadis lain, Nabi kata, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Hadis sahih, boleh tengok dalam Riyadhus Salihin. Kam min sa'imin, kam ni bukan Nabi tanya berapa, bukan Nabi tanya kamis sa'atul an, bukan Nabi tanya lah ni pukul berapa. Bila Nabi sebut dalam hadis tu kam min sa'imin, ulama kata kam ini adalah kam at-takthiriyah, kam yang nak abang kata banyak. Kena ingat ni. Bila Nabi kata kam min sa'imin, ramainya orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tak dapat apa-apa pun daripada puasanya, illal ju'a wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga. Maha rugi orang tu. Di satu pihak yang lain, orang-orang beriman terbeliak biji mata bila tengok buku amalan mereka akan pahala yang Tuhan surprise untuk orang beriman. Di satu pihak lagi, sampai pingsan mereka bila mereka tengok buku amalan mereka, ketika mana pahala Ramadan dan pahala puasa dicanakkan pahalanya oleh Allah. Satu kumpulan ni dia tengok Tuhan tulis, malaikat tulis lapar, dahaga saja. Tak ada pahala apa. Jadi semoga Allah SWT terima amalan ibadah kita. Sebab tu Nabi berdoa, Allahumma a'inni fihi ala siyam. Ya Allah, bantulah aku untuk berpuasa. Puasa Ramadan bukan susah, semua orang boleh puasa. Budak umur 9 tahun boleh puasa. Budak umur 8 tahun boleh puasa. Puasa hak tak makan kan? Boleh puasa. Tapi kenapa Nabi doa Allahumma inni fihi ala siyam? Pasal apa Nabi berdoa, ya Allah bantulah aku untuk berpuasa? Nabi tak tahan puasa ke? Subuh sampai maghrib tak makan. Senang je. Tetapi Nabi ajak Allahumma inni fihi ala siyam. Nabi ajak umat dia untuk berdoa kepada Allah. Minta dengan Allah, Allah bantu puasa kamu supaya kamu boleh puasa dan jaga daripada melakukan benda-benda yang boleh membatalkan pahala puasa. Satu. Dan yang kedua, kamu boleh puasa
dan puasa kamu diterima oleh Allah. Sebab Nabi sendiri bagi tahu ramai orang yang puasa dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.